Macam mana nak lari daripada telco? Guys, saya dah buat video tapi saya gunakan bahasa macam mana nak pindah telco. Tapi kali ni saya jumpa komen yang macam mana nak lari daripada telco. Saya belanja video ni untuk korang. Macam mana nak lari daripada telco. Sebenarnya ada beberapa benda yang korang kena tahu kalau nak lari, kalau nak pindah ni semua. First, adakah korang seorang pengguna prepaid? Kalau korang nak lari daripada telco tersebut, ada dua cara. Kalau prepaid, SIM card tu buang je lah. Settle. Auto terminate. Dan cara kedua adalah dengan korang daftar mana-mana telco lain dalam proses MNP ataupun kekal nombor lama. Nombor sama tapi telco lain. Dan korang kena tengok balik yang korang nak daftar tu postpaid atau prepaid. Kena tahulah beza postpaid prepaid. Sebab postpaid ni ya Allah, sampai sekarang masih ada yang tak tahu. Saya tak tahulah. Ini budak umur 12 tahun agaknya lah yang tanya, yang akan saya jumpa dekat social media. Kita cerita kejap lagi pasal postpaid tu Nak pindah telco tu, kena tukar telco. Habis nak tukar telco tu macam mana bang? You guys, contohlah, saya ada kan, korang boleh WhatsApp saya. Tengok, tanya plan internet apa yang ada. Korang tengok yang mana best. Tengok jenama apa, telco company mana, beli SIM card dan terus daftar. Bagi tahu saya nak kekal nombor lama. As simple as that. Itu kalau awak berhubung dengan ejen macam saya. Tapi kalau awak berhubung dengan center, macam awak pergi ke Bandar Pekan, awak nampak Maxis Center, besar-besar signboard, awak nak daftar kat situ, boleh juga. Tapi kekal nombor lama adalah proses yang kadang-kadang leceh, dia buang masa. Tak semestinya daftar terus jadi. Jadi kalau ada masalah dekat situ, awak penat ulang alik daripada rumah nak pergi ke center, daripada rumah nak pergi ke center ulang alik. Lagi kalau fail banyak kali. Tapi kalau awak menggunakan sistem service agent ni, macam saya, so proses kekal nombor lama ni, bagi tahu je, pump. Kalau fail, saya bagi tahu. Kita buat balik je melalui WhatsApp. Senang. So awak tak perlu keluar rumah lah, tunggu je lah sampai siap dekat rumah. Kemudian korang sekarang ni, korang tengok pada penggunaan korang. Yang tadi kita cerita pasal kalau korang seorang pengguna prepaid. Kalau sekarang korang pengguna postpaid, ada banyak benda yang korang kena consider. Sebab postpaid ni ada macam-macam trik untuk bagi orang tidak lari daripada telco tersebut, daripada apa yang korang langgan. First, konsep yang pertama tu samalah. Tapi yang ni untuk postpaid, korang kena tahu korang ada kontrak atau tidak. Bila korang ada kontrak, korang takkan sesekali dibenarkan untuk terminate line tu, matikan line tu, tutup nombor tu. Dan korang sesekali tak dibenarkan untuk pindah ke mana-mana telco selama tempoh kontrak. Yang kedua pula, leceh betul yang postpaid ni. Yang kedua pula, korang kena tahu yang adakah korang terikat dengan family line. Family line ni nampak bagus, memudahkan kerja. Dia bukan murah tapi dia lebih bagus untuk orang-orang yang ada duit. Sebab senang nak uruskan banyak nombor dalam satu account. Dan family line ni lemahnya, katakan dalam satu family line tu ada 5 nombor dan salah satu ahli keluarga nak daftar ke telco lain. Tak boleh, kecuali membuat pengasingan bil. Kena call center, bagi tahu saya nak pecah account. Saya nak dapatkan account sendiri. Maksudnya umpama keluar daripada family line tu. Dan proses tu kurang-kurang ambil masa dalam tempoh seminggu. Seminggu tau. Jadi bila korang dah dapat information daripada telco, akaun nombor korang dah pecah, dah jadi satu akaun, satu number. So bolehlah buat proses kekal nombor lama ataupun pindah telco ataupun boleh terminate. Itu baru syarat yang kedua. Syarat ketiga pun kena cek juga. Sebagai pengguna postpaid ataupun bil, korang kena pastikan untuk tahun 2025 hingga 2026 sekarang ni ada lain sikit. Sebelum korang pindah ke telco lain, pastikan nombor korang aktif dan tidak ada bil tertunggak dan mempunyai bayaran bil lebih sebulan. Dulu pastikan tak tertunggak je, bil semasa kosong. Tapi sekarang dah kena bil semasa lebih sebulan. Sebab telco tak nak rugi 1 sen. Sebab orang biasanya dah pindah telco, ada baki bil, final bil tu memang dia orang tak bayar. So telco rugilah. Ada RM1, ada RM10, ada RM20. Kalau dah berjuta-juta rakyat Malaysia buat macam tu, berapa banyak dia rugi kan. Jadi katakan korang mempunyai package bulanan RM50 pengguna postpaid. Korang nak pindah telco, pastikan bil korang tu bayar dulu. Tengok dia punya bil semasa RM kosong kan. Tambah lagi RM50. Jadikan dia negatif RM50, baru memang korang boleh confirm keluar daripada telco tu, pindah telco lain ataupun terminate. Ini yang nampak macam mahal. Memang sakit gila guys sekarang kalau pakai postpaid. Sebenarnya nak kata sakit tu
Memanglah sakit sebab kena modal lebih bila nak pindah telco. Tapi sebenarnya kalau nak diikutkan, itu apa yang korang kena bayar jugalah. Orang tak nampak sangat tau kadang-kadang. Ramai pengguna tak perasan bayar lebih. Sebenarnya konsep postpaid ni guna dulu baru bayar. Ataupun kalau korang nampak nak daftar kena bayar, itu sebenarnya deposit bil bulan pertama. Nanti bulan kedua bil korang tak ada pun. Kosong. Ataupun kena bayar cukai saja. Jadi bila korang keluar tu, korang kena bayar yang dah guna. Dan korang kena standby bayar dalam tempoh penggunaan ni. Untuk elakkan hutang tu telco tanggung. Dia macam tu lah. So itu basically kalau nak pindah telco antara prepaid dengan postpaid. Memang benda ni korang kena hafal lah. Sebab kalau korang hafal, mudah untuk korang manage. Dalam dunia ni, dalam Malaysia ni, korang pakai tu biar tukar lah. Jangan kekal satu telco. Sebab ini melibatkan kewangan kita. Yang mana lebih berbaloi, yang mana patut kita bayar lebih, mana patut kita bayar kurang. Tadi saya nak cakap dekat korang pasal postpaid. Postpaid ni, bahasa pasar yang kita gunakan adalah bil. Ataupun bahasa official dalam bahasa Malaysia adalah pasca bayar. Postpaid ni kalau katakan plan internet tu RM50, bermakna korang kekal guna RM50 selagi nombor tu aktif. Ada yang masih menganggap dia daftar bil, daftar postpaid RM50 sebulan. Bulan depan tak nak pakai, bulan seterusnya baru nak pakai balik. Tak boleh. Dia sama ada korang pakai walaupun 1 MB ataupun korang pakai sampai habis data, RM50 tu adalah benda yang tetap korang kena bayar. Dia memudahkan korang. Tak ada istilah cukup bulan, tak ada line, tak boleh call macam prepaid kan. Pasal nak kena renew, nak kena top up, nak beli plan. Dia tak ada. Dia bantu korang supaya tak ada jumpa masalah line kena block. Kecuali korang memang lambat bayar. Itu je. Katakan dalam tempoh sebulan, dah masuk bulan baru, korang akan dapat notification ataupun message ataupun apa-apa lah, email ke, dari pihak telco untuk bayar bil. Bil anda berjumlah RM50. Sila selesaikan sebelum 15 hari bulan untuk talian disekat. Biasanya macam tu lah. Dalam sebulan pakai, masuk bulan baru, korang dapat notification. Dia suruh bayar bil sebelum 15 hari bulan. Dan kalau korang lambat bayar, 15 hari bulan tu tak bayar lagi, kemungkinan besar line korang kena block. Bila kena block, bukan satu je, call dengan internet memang dua-dua tak boleh guna. Tapi korang masih boleh terima panggilan daripada orang. Line tu tak mati lagi. Cuma kalau dah kena block ni penat. Kadang-kadang korang ada tertunggak lebih kan sikit. Jadi korang kena bayar 100%. Tapi kalau korang tak nak bayar 100%, ada orang mungkin belum sampai time gaji dia orang. Sebelum 15 hari bulan tu, tolong bayarlah. Bayar sikit. Mungkin dalam RM50 tu bayar RM30 dulu. Nanti tunggu gaji, bayar baki RM20 tu. So tolonglah, postpaid ni, kau pakai tak pakai, tetap kena bayar. Postpaid ni senang sebenarnya. Tapi bila korang tak faham dan ada niat untuk menghilangkan duit tu, ada niat nak lari, nak mencuri, dia bakal jadi benda-benda yang susah. Buatkan korang jadi blacklist dengan telco tu, jadi berhutang dengan telco tu. Cara nak lari telco, faham tak? Saya video talking head macam ni, saya tak nak banyak grafik sebab leceh lah, malas lah. Sebab kalau saya bagi grafik banyak-banyak pun still masih tak faham pun penat tau. Effort, dah bagi gila-gila orang tak faham. Yang tak faham boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Yang dah faham, subscribe ya terus. Consider to subscribe lah kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.